Tuan-tuan, kita lihat sekarang ni macam mana abang latih kita ni sipu dekat Sungai Selangor ni. Macam mana cara dia nak bancuh dedak. Tengok. Mari kita lihat. Gam dia sebenarnya bagus. Gam pakai sikit je bang Sikit je, jangan banyak. Tak tahu banyak. Betul ratakan dia. Tengok. Ambil gambar kan. Untuk gam tu nanti kita nak beli je. Kan, dia senang kita nak beli. Tu ada dalam video ni. Ni rahsia kita tuan, tak boleh share. Apa? Ilmu tu bagi dapat ni. Macam mana abang Latif buat, kita tengok. Air tak payah banyak. Banyak dia lembik habis ya. Tu lah, dia lembik. Biasa dedak ni kena campur tepung. Tak dia tak pandai bancuh. Dia kena tahu macam mana. Dia belum boleh lagi ni, belum boleh. Belum lagi. Jangan banyak air. Ada bunyi? Tak cukup kuat gini dia. Tengok ilmu ni tak jual Hanya orang lama yang ada pengalaman saja. Rahsia abang Latif kita ni. Paling besar berapa kilo ni abang Latif dapat ikan patin? Alah 21 kilo. Tengok rekod peribadi beliau 21 kilo. Alah 21 kilo dia cakap Kita tadi tarik rohu 4 kilo pun dah bengah. Aduh, tu pun nasib baik ada abang Latif tolong kita. Kalau tidak, tak tahulah boleh naik tak boleh naik. Air tiba-tiba macam naik Air naik Tengok tu dah nak tenggelam kan? Ni ada orang lepas air. Ya. Lepas air. Bukan hujan, lepas air. Tak apa, harap ikan pun ikut bersama. Dia kadang lepas air macam ni. Ikan dia ni. Dia beranyut kan? Tengok sahabat. Sudah. Okey, sudah. Campuran dah cukup, tinggal menguli saja. Okey, ini sampai petang tak habis. Dia bawa balik ni. Boleh bawa balik lagi. Tengok macam mana Lihat dah. kejadiannya. Nampak? Sudah. Kalau agak tak melekat nanti buah air sikit tu. Bagus bau dia. Okey, dah buah pandan dah? Tak payah. Tak payah pandan dah. Terima kasih. 99 bau kuat. Macam bau apa? Abang Latif kita. Apa tu? Otai berbisa. Bau ni. Ikan patin. Bau kong. Oh sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Boleh ambil video kita Ya Allah. Kita main dulu. Main bagi penat. Tali kau ni. Ni atas. Ni bawah patut atas. Jangan bagi silangan tali nanti. Okey. Okey cantik. Best. Ni patin ni. Rasa patin. Bagi penat. Main dia. Jangan lagi dekat kayu lah. Gitu je. Patin ni. Dedak Ni dedak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia main. Dia lah. Jangan kena kat tunggul ni. Nanti boleh elak tu. Tarik tepi-tepi ni. Patin. Syok. Aduh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Di sini lihat. Jangan bagi tunggul. Jangan ambil nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan paksa lek. Nak paksa lek. Patin. Patin cantik patin tu. Patin ke kan? Patin apa? Ya. Kita pergi kat sana. Raju kau panjang mana? Raju panjang. Ada dalam kereta.
Ya Allah, ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilah. Okey, okey. Ya Allah. Jangan sebut. Bagi dia penat tu. Patin kan? Patin ke ruhu? Patin. Gua kilat Lembut lah. Tak apa, biar lu. Kita ke mata perambut kecil tu. Yang pasal dia. Tali tu kecil tu. Tali 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jaga keselamatan Abang Mat. Ini abang. Pelan-pelan ni memang penat. Penat. Bukan lah, ruhu. Ruhu lah. Bukan patin. Ruhu besar dia. Cantik ruhu dia. Jangan pasal dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Ya. Dah paksa tau Jangan turun. Ayo nak apa sama sini. Apa dia main kawasan ni, jangan risau. Saya saja lambat-lambatkan dia. Ha? Mulut kecil eh? Mata bom. Mata ada dua mata masuk mulut dia. Mulut dia susah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, subhanallah. Allahu Akbar. Okey bang. Alhamdulillah, Nalik. Masih tak. Nampak ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, nak terlepas dah. Ya Allahu Akbar. Ruhu ah. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, murahnya rezeki ya Allah. Ya Allah. Cantik badan Ya Allah, ya Allah. Cangkut balik. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Aduh, kalau saya seorang tak tahu macam mana saya nak naik ni. Aduh, ya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Kalau saya seorang ni tak tahu lah macam mana nak naik ni. Ya Allah. Kita buat filem lah kejap. Aduh, main duk. Aduh, ya Allah. Allah besarnya. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Ada lagi ya sahabat. Ini semua. Ini pun dedak juga. Dedak abang letih ah. Allahu Akbar. Allah. Kita bagi lepas kayu. Ha? Boleh dia mai sini. Dia mai. Allahu Akbar. Oh, yang ni patin. Patin ni, patin. Tak turun ke sini. Tak boleh turun ni, lecak. Bahaya. Apa ni ringan ni boleh angkat? Ya. Balik. Jangan letak kau. Angkat lembut je tu. Jangan ni. Boleh. Bawah. Ya. Jangan ingat itu. Ha? Dia batu tu berlambung pada mata. Ha? Dia tarik pelan-pelan sini. Allahu Akbar. Apalah rezeki kita hari ni. Ya Allah, patin pula naik sahabat. Allahu Akbar. Ya Allah. Apa nak jadi hari ni? Allahu Akbar. Ya Allah, nak nangis masa ni. Ya Allahu Akbar. Mata kecil-kecil dia. Allah. Tak boleh. Tengok. Ni. Ni. Belajar dulu. Aduh. Ya Allah. Apa nak jadi hari ni? Tengok.
gitu. Ni. Cara-cara nak pasang umpan nak letak dedak dekat mata bom. Belajar. Aduh, saya boleh dapat watikah dah lagi ni siput. Ada dah 2 ekor bah. 2 ekor ruhu 1 mati dah. Dah beli duit dah. Allah Akbar. 2 ekor tuan-tuan. Jangan. Ayam putih mata kan pergi sungai. Tayang. Aduh, mata dia. Aduh. Kecil kali. Aduh. Kecil sangat ni. Okey, yang ni kita boleh letak terus. Kecil sangat ni. Ha? Mata kecil sangat ah. Lebih kurang saya tu. Lebih besar lagi sikit. Mesti besar tengok tu. Lebih kurang. Cuba. Itu saya mata udang pun dapat tu. Allah. Mati ya dalam ni. Dia duduk dalam ni mati ya. Kenapa tuan tak gari? Tak ada gari. Hidup lagi no. Hidup. Gari tak ada. Hidup. Gari tak ada. Ada. Gari je tuan. Gari. Aduh. Tak ada gari, saya ada gari. Termenung sekejap. Aduh. Hui. Berjaya. Saya punya gancu. Gancu. Alhamdulillah. Berguna juga. Jerawat kacukan kot. Okey, KJ angkat. Saya nak ambil gambar sini. Tengok kawan kita, sahabat kita ni. Hui, ni mau 2 kilo ni. Ya Allah, sahabat. Alhamdulillah. Tengok tu. Aduh. Apa lagi sahabat? Apa lagi tunggu? Tengok ni. Gancu buatan sendiri Aduh. Ya Allah. Allahu Akbar. Aduh, tak boleh nak rehat langsung lah. Aduh, busy sungguh lah. Banyak betul ikan kat sini, ya Allah. Aduh, ya Allah, ini ikan apa pula ni? Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ada. Yes. Allah sangkut. Sangkut Gancu dalam kereta. Sini memang suka sangkut lah. Aduh, ya Allah. Macam tadi. Oh, ada. Ada lah. Dah lilit tu. Kita tunggu dia keluar. Ya Allah, sahabat. Ada ni Tunggu dia keluar. Hei. Aduh, sini sangkut lah macam tadi. Oh. Apa? Oh, ada. Alamak. Baung baru naik. Ya Allah. Ya Allah, baung sudah naik. Ini kasih goreng sedap ni. Kena ambil ni. Ambil tak? Ambil lah rezeki. Ya Allah. Dapat juga baung. Aduh. Baung sudah naik. Tengok sahabat. Aduh. Mana? Aduh. Tengok sahabat. Tengok sahabat kita dapat pula. Aduh. Ya Allah, besarnya. Ya Allah. KJ nak turun kah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, ini ikan jelawat ni. Jaga KJ. Keselamatan jaga. Saya tarik slow
Yang kerja ketat sangat. Slow. Bismillah. Ya Allah sahabat, tengok ni. KJ pun dapat, ya Allah. Baik KJ, jaga keselamatan. Jangan tergelincir. Slow ya. Lepas tu gencu bagi saya. Okey, Allahu Akbar. Tengok sahabat kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ha, balik kan? Okey. Ya Allah, terlepas. Ya Allah, tengok KJ Ya Allah, ya Allah. Tengok. Ya Allah. Angkat sikit KJ. Yes. Ya Allah, tengok. Bau. Ya Allah, tadi dapat patin, dia dapat ni pula. Rohu kan je lawak ni. Ya Allah. Tu dia. Ya Allah. Okey sahabat. Ya. Aduh, ada lagi. Sangkut kayu kan ni? Aduh, apa lagi? Sibuk betul lah. Lagi nak malam lagi. Aduh, lagi sibuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, nalar ke punya? Aduh. Nak tarik ke mana ni kerja? Bawah. Sini Bawah penting. Tengok sahabat, ya Allah. Ya Allah, patin sahabat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Jaga kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ha? Cangkuk dekat insang sana tu. Ha, betul tu. Oh, jaga. Jaga keselamatan. Ikan tak dapat tak apa. Aduh, cakap tu. Cakap ke tengah-tengah tu, tengah-tengah. Tengah. Ya Allah. Cakup kemas-kemas tu baru hulur kat saya. Okey. Hulur kat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, patin lagi ya Allah. Aduh ya Allah. Ya Allah sahabat. Ya Allah, apa nak jadi ni hari ni ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, nasib baik ada KJ. Ya Allah, nasib baik ada KJ tolong angkat. Kalau tidak, tak tahulah. Memang tak balik lah nak angkat ikan ni. Ya Allah sahabat, tengok ni. Aduh. Patin naik lagi sahabat. Aduh, macam ni. Macam ni tak boleh balik lah kita nampaknya sahabat. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal setengah sahabat. Datanglah memancing kat Sungai Selangor ni, tak mau lagi. Aduh, ruginya sahabat yang kaki pancing. Aduh, ruginya. Nanti kita timbang sahabat ya. Okey, bye.